Okey, kita sambung perbincangan kita. Muka surat 5. G, soalan 1. Okey, 5 kuasa 3. First kali kita kena buka bracket. So, 5 bracket 4 ni maksudnya 5 darab 4. So, dia akan jadi 20 kuasa dia. Okey, jadi 9 yang dekat bawah ni kita tolak. Sebab kalau bahagi kita tolak. Jadi, jawapan kita akan dapat 5 kuasa 3 darab 2 kuasa 11. Okey, untuk soalan 2. Macam cikgu cakap, kita kena buka bracket dulu. So, bila dia bracket, kuasa dia kita darab. 2 darab 8, 16. Yang ni dia memang 6 je. Okey, 6. Yang ni tak ada apa, 7. 2 darab 2. Okey, ni tengok bracket ni kat mana. Bracket ni dia belongs to negatif 4 je. Okey, jadi dia 2 darab 2 lah, 4. Sekarang apa yang kita kena buat? Kita pergi sebelah sini pula. So, 6, 16. Kita tengok mana lagi 6 kat bawah ni kan. Ada asas 6. So, bila dia bahagi, dia jadi tolak. Okay, then negatif 4, 6 tolak 4. Jawapan dia 6 kuasa 9 darab negatif 4 kuasa 2. Okay, untuk nombor 3, kita kena kuasa 3 ni kena darab dengan semua, termasuk 3. So, 3 kuasa 3, M 21 sebab 7 darab 3, N 6 sebab 2 darab 3. Okay, yang ni salin je balik. Lepas tu kita susun. So, 3... Tengok ada kat mana. 3 kuasa 3. Yang ni tak ada apa. Maksudnya dia kuasa 1. So 3 tolak 1. M 21 tolak 8 sebab bahagi. N 6 tolak 1. Kalau dia tak ada apa maksudnya dia 1. Okay. Jadi bila kita kira kita dapat 3 kuasa 2. M kuasa 13. N kuasa 5. 3 kuasa 2 9. So jawapan ni 9. M kuasa 13. N kuasa 5. Okay, untuk yang ni. Sama juga kita buka bracket dia. So, dia akan jadi 5 kuasa 4. R 12 sebab 3 darab 4. S 8 sebab 2 darab 4. Ni pun sama darab 5 kuasa 2. R 1 darab 2. 2 darab 2, 4. Lepas tu kita susun. So, 5, 4 tolak 2. R 12 tolak 2. S 8 tolak 4. Kita akan dapat 5 kuasa 2. R kuasa 10. S kuasa 4. Okay, so 5 kuasa 2 ni selesaikan dapat 25. R kuasa 10. S kuasa 4. Okay, untuk yang ni, sama juga buka. Bila dia ada bracket, buka bracket. So, 5 ni dia akan jadi dikuasakan 2 lah. 2 kuasa 5. G 15 sebab 3 darab 5. H 25 sebab 5 darab 5. Lepas tu yang ni 5 kuasa 2, G kuasa 4 sebab 2 darab 2, H kuasa 2. Okay, ni salin je balik. Lepas tu kita keluarkan yang nombor ni, yang ni. Sebab cikgu buat yang senang lah, senang untuk faham. Okay, keluarkan. Bila kita keluarkan nanti yang ni, dia akan dapat 20. Lepas tu yang ni, G, kita combine. G tengok, G dengan geng G lah, senang cerita. G kan, 15. Sekejap, cikgu pakai colour yang cerah sikit. Kuning lah. Okey, G kuasa 15, 4 dengan 10. Dan kita tengok, kalau dia darab, dia jadi tambah. So, maksudnya kat sini dia tambah. Sorry, kat sini dia tambah. 5 tambah 4, tolak 10. So, dia akan jadi kat sini 9. Okey. 9, H pula. Okay, H pula tengok yang H tu. So, bila tengok yang H, dia akan jadi... Sekejap. H 25. Okay, cikgu buat warna hijau. H 25, H 2, H 20 kan? So, dia akan jadi H 25. 25 tambah 2. Kenapa kena hitam pula? Sekejap. 25 tambah 2 tambah... tolak 20 sebab bahagi kat bawah. Okay, tolak 20. So, dia akan dapat... 25 tambah... Okay, 27. So, 7. H7 kat sini. Okay, lepas tu... soalan 6 pun sama. Buka semua bracket. So, 4 kuasa 2. M
10 sebab 5 darab 2, 10. N2 darab 6, 6 kuasa 2. 4 darab 2, M kuasa 8. N 7 darab 2, 14. 4 kuasa 2, M 3 darab 2, 6. N 6 darab 2, 12. So dia akan jadi, ni kita akan cancel. 4 ni dia cancel sebab dia akan jadi 1. So tinggal N kuasa 2, M 10 tambah 8 tolak 6. Tolak ni sebab bahagi. N 2 tambah 14 tolak 12. So dia akan dapat 36 M 12 N 4. Okay, next. Okay, yang ni senang je. Yang ni dia ada rules dia lah, law dia. Kalau dia negatif, nak positif kan kita kena letak 1 kat depan. Sebab tu dia kata 1 per 8 kuasa 6, 1 per X kuasa 2. Ini cikgu dah tulis siap-siap lah, bersalin je. Ni pun sama. So kalau yang ni sebab dia ada campur nombor dengan huruf. So yang nombor tu tinggal kat atas, huruf buat turun bawah. Sama juga macam yang lain ni. Boleh salin contoh ni. Yang ni pula daripada negatif nak positif kan. So kita bawa je naik atas. Macam ni. And then yang ni negatif. Sebab negatif, nak negatifkan dia, bawa naik je lah. Bawa naik ni. Yang ni daripada positif nak negatifkan, bawa turun pula. Dia macam tu. Sometimes dia bawa naik, sometimes bawa turun. Bergantung kepada keadaan. Yang ni kita terbalikkan dia. Okay. Lepas tu yang ni pemudahkan, dia guna rules yang tadi. Kalau darab, dia jadi tambah. Bahagi, dia jadi tolak. Kuasa ni letak 1 je. Tak payah letak banyak-banyak. Macam ni. 5 je. C je. Okay. Yang lain semua apply rules yang sama. Okay, so kalau contoh macam cikgu buat A, 3 tambah ni, sekejap. 3 tambah 2 tolak 5. Sekejap cikgu double check. B 4 tambah 2. Okay, so dia ada pembetulan sikit kat sini. Tambah yang ni dia akan jadi kosong. B 6 negatif 3. Bila kosong dia 1 maksudnya. So dia macam ni. 5 1 B negatif 3. So 5 per B kuasa 3. Okay. Then yang ni 4. Okay, keluarkan. Macam cikgu cakap, keluarkan. So keluarkan 4 3, 5. Dia akan dapat 12 per 5. Lepas tu S 5 tambah negatif 2 tolak 4. Kita akan dapat negatif 1. Okey, T 1 tambah 4 tolak 2. Kita akan dapat dia 7. So dia akan jadi 12 T. Okey, selalunya jawapan kalau negatif, kita positifkan dia. So dia akan jadi macam ni. Okey, untuk yang ni, dia punca kuasa. So, bila punca kuasa, dia ikut kuasa tu. Macam kalau punca kuasa biasa ni, maksudnya dia punca kuasa 2. Nombor 1 ni. Lepas tu dia 1 per 2. Kalau punca kuasa 4, 1 per 4. Punca kuasa 3, 1 per 3. Macam tu lah. Punca kuasa 7, 1 per 7. And so on. Okey, so yang ni boleh lengkap kan? Untuk yang ni, kira guna kalkulator. Nanti dapat. Yang ni, okay, yang ni dia kena ikut rules ni. Okay, cikgu bagi satu contoh. Contohnya macam yang ni. Okay, dia kata kita kena label lah MN mana. Yang ni M, yang ni N. Yang ni M, yang ni N. M, N. So, M kat bawah, N kat atas. So, kita follow je. Contohnya macam yang ni, okay. A dia asas tu lah. So, dia letak bracket. Kita letak bracket. 256. Okay, dia kuasa dia M kan, kuasa 3 sebab kat dalam 1 per 4. Macam tu. Okay, then apa lagi? Yang ni 20. Okay, 256. 256 1 per N dia. N dia 4. M dia 3. Macam tu. Okay. So, it depends on this one. Yang ni. Kena isi. Kena isi based on soalan ni.
Yang ni boleh guna calculator untuk kira. Nanti tulis jawapan dia. Okay, stop kat sini.